Huh. Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Jangan ni kena menyeberang belah sana ni. Kita dah buat kardio dah. Balik! Balik! Ni yang kecil-kecil tak balik tadi ni. Kan? Pasal si Azam ni sekela mana. Yang pejabat awam ni tak boleh buat kerja lain. Daripada mana dia tahu pasal lembu kebau tu. Yang kita beli depan dia pun dia boleh menafikan benda tu. Pasal kawan tu nak guna kan. Sebab tak dapat klaim kerajaan banyak-banyak tu. Sebab dia dapati menipu. Pasal klaim kerja tu. Kan? Jadi macam mana sekarang ni? Kau boleh ambil risiko tak? Kau boleh ambil tanggungjawab kau tak? Dekat situ. Selaku pengarah kat situ. Ketua pengarah. Kau berani ke menanggung semua benda tu? Aku nak tanya yang kau bawa pergi ke pejabat SPRM. Kau sendiri bagi tahu gantung kerja. Lepas pada Zaki bagi tahu, Dr. Zaki tentera tu bagi tahu, khabar kau melindungi pembunuh tu, kau khabar aku tak digantung kerja. Masa kau dengan Awang tu memang bunuh polis tu. DJ Izzuan sekarang ni. Dia bukan pejabat awam lagi ketika tu. Yang aku tahu dekat situ, Awang dengan Azad Aziz ni, dengan Harun ni. Harun ni sekolah lagi ketika tu. Dia bawa keluar duit daripada akaun bank gaji saya dan akaun kedai saya. Awak boleh cek tak benda ni? Awak tahu tak benda ni? Cik Azam. Okey? Awak tahu tak? Kenapa awak melindungi dia orang? Okey? Pasal dokumen-dokumen SPRM tu dengan multimedia punya undang-undang, rang undang-undang. Kenapa awak terbabit dalam menyorok benda tu? Benda tu nak kena buat lebih kurang dalam 8 kali lagi kajian menyeluruh pasal benda tu. Dan ada pindaan. Sepatutnya buat sekali je. Sepatutnya fraudster dengan scam online ni kita boleh ambil tindakan dah. Tak perlu ada rang undang-undang lain yang melibatkan online tu. Kenapa yang bahagian kedua, yang bahagian ketiga yang saya siapkan tu, awak tak ambuh? Nak tunjukkan tu pada awak sekarang ni, ada pula individu lain yang tunjuk benda tu. Selepas tak didapati, tak ada dalam sistem perbahasan dekat situ. Dan sebenarnya, perbahasan tu, dokumen-dokumen yang awak sorok tu, semua dah ada dekat situ sebenarnya. Okey? Kenapa awak menyorok dokumen tu? Itu persoalan saya yang pertama, Cik Azam. Dan ada beribu lagi ni. InsyaAllah.